Okey lah gini, orang duk kecoh pasal barang kita. Angah tutup belakang dah platform. Tapi ada nak royak kita bang. Mai sini mak tengok bang. Nak barang kita saja ni. Tengok. Kalau nak sebut kita bang. Kita gini abang negara kecil-kecil kena ada di situ bang ni. Mana hak kita bang, kita nak cerita lagi. Barang hak rosak dalam, hak pecah, hak apa ada belakang. Orang-orang hak nak beli dalam platform tu jangan amal lah sikap gini. Nak peniaga-peniaga kecil macam kita ni. Tak kira lagi bang. Pasir, baberek ni, lebih banyak bang. Kalau nak cerita bak tu lagi ya. Dah lah peniaga ni nikah modal besar. Margin tu rendah. Jadi abang-abang tak kira lah. Abang ke akak aku tak kira. Lelaki ke puan sama. Jenis perangai tak comel ni. Ada nak marah kau? Jenis main orang kata gatal tangan. Ada itu balik. Ada itu balik. Tapi biarlah selesai lah. Abang Angah pun buat masa ni. Kita dah buka lagi untuk platform. Tapi Angah nak cerita gitu lah. Oh ni hari siku hak kita dah ada selama ni. Hak kita dah royak. Ni hak kita nak tunjuk ni salah satu ni. Orang ada sibuk dia royak hari tu. Kita tak pernah nak cerita pun bang. Tapi ni lah. Nak cerita hakikat pun ni bang. Bagi harap-harap abang-abang kakak faham dah. Kalau nak order barang tu dia betul-betul ada. Jangan awak main-main gitu. Jangan kita peniaga kecil-kecil. Baik bang.